Okey geng, sama projek Wira Grant aku ni. Hari ni aku nak tukar gear knob dan juga handbrake grip yang baru geng. Sebab serius aku cakap, memang dah buruk betul dua-dua mendalah ni. Memang tak semenggah betul rupa dia. Jadi aku nak tukar supaya dia nampak lebih sporty lagi. Secara dia mudah saja. First kali aku buka gear knob ni, sangat mudah sebab cuma perlu pulas sahaja sampai dia tercabut macam ni. Tengok dia geng, kesan 27 tahun punya penggunaan kereta. Lepas tu untuk handbrake grip ni pula kan, agak susah sikit. First cabut dulu console box ni. So aku dapat tips dari Pomen. Untuk guna dual tools ni, spanner boleh laras dan juga hammer. Buat je macam ni geng, ketuk-ketuk macam ni. Tapi sebab cara ni tak boleh dekat aku punya, dan memang aku tak nak guna dah grip lama ni, aku ambil pisau dah toreh je macam ni. Toreh sampai dia terbelah dua. Ambil screwdriver mata lepir dan kepak dia macam ni. Buat sampai dia tercabut. Mantap. Tengok ni weh, penuh berdaki apa semua. Uish, nampak macam kereta drift pula. Lepas tu ini dia geng, gear knob dan juga handbrake grip yang baru geng. Aku beli ni dekat kedai sebelah. Ada banyak lagi warna yang lain. Kalau korang berminat nak beli, korang pergi dekat profil aku, korang tekan link about me style ni. Lepas tu korang tekan racun projek Wira Grant. Kalau keluar action cannot be complete ni kan, korang tekan 3 button atas tu, open in browser dan join channel tele tu, okey? Senang korang nak beli apa yang aku beli gitu. Okey geng, memandangkan barang ni universal tau. Jadi adalah benda yang tak kena sikit. Pertama sekali yang picu handbrake ni kan, yang baru punya ni tak muat tau. Jadi terpaksa pakai yang ori punya. Dan yang grip ni pula dia besar sikit, jadi dia longgar. So kena modi sikit guna duct tape. Korang buat macam ni, lilit duct tape sekeliling handbrake ni sampai dia ngam. Aku buat 2 tempat macam ni, bagi stiff elok handbrake grip yang baru tu. So ni aku try masuk, mantap. Memang cun teruk weh. Lepas tu aku buka balik sebab handbrake ni berkarat tau. Jadi aku ambil keputusan untuk cat guna cat anti rust. Jadi nampak hitam cantik je. Mantap. Dapat cun dan kemas dah. Jadi sebelum pasang handbrake grip ni kan, kena pasang console box tu dulu. Dia ada bagi sekali screw grip ni, kasih pasang screw dan terus pasang dekat handbrake tu. Mantap. Lepas tu ketatkan screw dia. Lepas tu yang gear knob ni pula kan, dia punya lubang ni besar sangat. Jadi kena pakai adapter yang dia bagi ni. Masukkan je dekat dalam gear knob tu. Dia putarkan je masuk dekat batang gear ni. Mantap. Okey, settle dah geng. Macam geng, nampak style tak geng? Barulah nampak kemas. Ada gear knob dan juga handbrake grip yang baru geng. So ini aku try test. Memang cun teruk weh. Nampak sporty gila. Aku memang suka betul. Barulah bertambah semangat nak drive macam ni. Tengok ni, memang tak goyang langsung geng. Alright, settle dah geng pasal gear knob dan handbrake grip yang baru. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.